Makan duit lah tu. Makan kepada yang seminggu dua ni aku happy betul lah. Alhamdulillah. Sila anak penyapu buruk ni tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi dengan aku Ai Power Sport. Bukan apa, seminggu dua ni motor second hand laku keras. Aku cakap dengan kau, aku bukan seronok pasal dapat untung apa. Motor second berapa sen now aku dapat upah. Itu hari aku post berapa biji ada, semua dah sold. Ini pun orang dah booking. Yang buat aku happy betul-betul. Happy lah aku cakap dengan kau. Aku ni apa, dapat merealisasikan impian-impian kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Sebab apa kau tahu? Sebabnya kita jual motor tu murah-murah. Ui, aku macam puas gonok aje yang berapa beli motor ni, walaupun motor second hand, tapi dia dah kumpul duit tu lama, kau tahu tak? Motor idaman, bak kata orang, aku cakap dengan kau bayangkanlah dia dapat beli motor idaman dia. Bagi kita motor tu motor lama, bagi kau orang motor tu motor buruk, tapi bagi dia itu sebagai bini baru walaupun janda. Dia punya kebahagiaan terpancau dekat muka dia. Mai, aku cakap subhanallah, banyak berkat dia kita punya meniaga macam ni. Aku cakap dengan kau, setelah aku dapat gasa dia punya segonok tu sama-sama dengan owner, aku cakap dengan kau, dia punya keberkatan dia, kemanisan dia meniaga tu tak terkira lah. So aku mendapat idea kepada korang yang nak jual motor second hand ni, aku membuka pintu kedai aku seluas-luasnya untuk korang yang malas nak jual motor tu sendiri, engkau bawa datang kedai motor tu. Ai, aku nak bawa motor aku pergi kedai, kau buat apa? Buat apa? Aku tolong jual lah. Kau ni pun otak kau pada lembab. Bukan apa, bila dekat kedai aku, anytime dia orang boleh datang tengok. Sebab aku ni adalah kedai. Lepas tu dia orang lebih percaya aku sebab dia orang kenal aku. Kawan-kawan kan gamai, engkau ni pun lembab. Engkau kalau nak parking dekat kedai aku, nak aku buatkan video motor kau, boleh. Tapi kau kena pastikan condition motor kau tu adalah hidup, adalah okey. Kau janganlah jual motor dah jam, kau nak parking kat sini bagi cap lah pula. Itu dah menghinakan orang pula. Lepas tu orang beli bukannya muka tersenyum, dah muka dah macam tungki, kau tahu. Sila anak penyapu buruk ni tak lain tak bukan nak makan duit lah tu. Makan kepala acik kau. Habis tu kedai aku ni bila pekerja gaji, tukang basuh motor kau, tukang kilatkan motor kau tu tak payah pakai gaji. Kata orang ni tak ada anak bini nak bagi sara, tak ada orang kita nak dinafkahi ke apa. Bukan main pahit lagi kau dah pakai jasa baik orang, kita dah bekerja sama. Aku ambil lah sikit upah. Engkau ni bukannya aku nak ambil upah motor kau tu harga RM15,000, aku ambil RM10,000, kau ambil RM5,000. Tak ada lah macam tu. Kau yang aku tak ada akal ke apa? Betul-betul senteng akal kau ni. Kau jangan sampai orang terpeleng, kau ni baru berakal. Owner motor paling pasti kena jujur. Motor kau ada masalah apa, engkau cerita. Engkau janganlah cakap semua baik je. Tapi memang ramai terkena, aku cakap dengan kau. Semua baik je. Macam baru-baru ni motor tu memang baru berapa hours, fault macam ni. Aku cerita dengan owner, pembeli pun kata setuju. Owner pun kata, okey Ai, aku meredakan Ai, harga dia sekian. Tapi owner tak jadi jual. Tak ada lah. Jangan. Malah aku cakap banyak korang ni. Tapi serius, korang kalau nak jual motor second, nak aku tolong jualkan, kita sama-sama berdoa, membagi orang kebahagiaan supaya motor kau boleh laku dengan sepantas kilat. Okey? Main datang kedai, kasih ring kita, mai kita deal lah. Dekat mana? Shah Alam, Junction 13. Ai mana? Ai Power Sport, penjual motor off-road nombor 1 Asia.